Sejak beberapa minggu lepas, ada sesuatu yang pelik sedang berlaku dalam pasaran saham. Satu sektor yang selama ni kita anggap kebau, yang jadi kesayangan para pelabur, tiba-tiba menjunam teruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba rungkai misteri di sebalik kejatuhan saham perisian dan yang lebih penting, cuba bezakan mana satu peluang dan mana satu perangkap. Inilah dia teka-teki yang buat semua orang pening kepala sekarang. Kan? Pasaran lain nampak okey, nampak sihat je. Tapi kenapa saham perisian tiba-tiba jatuh menjunam? Ini bukan kejatuhan biasa tau. Ia sangat spesifik. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang memburu sektor ni secara khusus. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Di sebelah kiri, S&P 500. Hampir secap paras tertinggi sepanjang zaman. Tapi di sebelah kanan, nama-nama besar macam Salesforce, Adobe, ServiceNow seolah-olah tengah terjun bebas. Jadi, apa puncanya? Apa hantu yang menakutkan sangat pelabur sampai mereka lari lintang pungkang dari sektor yang dulu mereka puja? Yang peliknya, punca dia bukan sebab laporan kewangan yang teruk atau ekonomi yang goyah. Puncanya, sesuatu yang jauh lebih besar. Satu anjakan teknologi. Mari kita kenal pasti dalang di sebelum semua ni. Kemunculan ejen AI autonomi. Semuanya meletup lepas satu pengumuman dari Anthropic, sebuah syarikat AI yang disokong oleh gergasi macam Amazon dan Google. Mereka lancarkan Claude Cowork dan serta-merta, berita itu menghantar gelombang kejutan ke seluruh Wall Street. Tiba-tiba, para pelabur mula mempersoalkan segala-galanya tentang masa depan industri perisian. Jadi apa bezanya ejen AI ni dengan chatbot yang kita dah biasa guna? Oh, jauh beza. Bayangkan awak ada seorang pembantu digital yang bukan setakat boleh bercakap tapi boleh buat kerja. Awak bagi arahan dan dia boleh buka fail, layari internet, isikan borang dan siapkan kerja-kerja yang rumit. Semuanya tanpa perlu awak pantau satu persatu. Kalau nak senang fahamkan, bayangkan je Jarvis dari filem Iron Man. AI bukan lagi sekadar kawan sembang, ia sekarang dah jadi pekerja digital yang betul-betul boleh selesaikan tugasan untuk anda. Ini adalah satu perubahan yang sangat-sangat besar. Ketakutan pelabur ni tertumpu pada dua perkara utama. Pertama, apa yang dipanggil vibe coding. Maksudnya, sesiapa pun boleh suruh AI untuk bina aplikasi yang mungkin boleh buat perisian sedia ada, jadi tak bernilai. Ancaman kedua, yang mungkin lagi menakutkan, ialah pencairan lesen. Fikirkan macam ni, kalau satu AI boleh buat kerja 5 orang, kenapa syarikat perlu bayar untuk 5 lesen perisian? Mungkin mereka cuma perlukan satu. Ini boleh hancurkan model bisnes syarikat perisian yang kita kenal selama ni. Tapi tunggu dulu, tak semua syarikat perisian akan terkesan sama rata. Untuk tahu mana yang selamat dan mana yang paling berisiko, kita perlukan satu cara untuk menganalisisnya. Jom kita gunakan kerangka 3 lapisan ni. Okey, cuba bayangkan perisian tu macam sebuah bangunan 3 tingkat. Tingkat paling atas itulah lapisan penglibatan. Ini muka depan yang kita nampak dan kita guna setiap hari. Tingkat tengah pula lapisan logik. Di sinilah otak perisian tu, tempat semua proses automasi berlaku. Dan di tingkat paling bawah, asas bangunan tu ialah lapisan rekod. Ini macam bilik kebal yang simpan semua data paling penting syarikat. Dan inilah kuncinya, AI paling mudah nak ganggu tingkat atas sekali, iaitu lapisan penglibatan. Kenapa? Sebab AI boleh reka antar muka baru dengan sangat mudah. Tapi asas bangunan tu, lapisan rekod, itulah yang paling kebal. Ia macam buku akaun utama syarikat yang menyimpan semua sejarah dan kebenaran. Benda ni awak tak boleh ganti sesuka hati. Analogi ni, memang terbaik. Ia terangkan dengan sempurna betapa susahnya nak tukar lapisan teras ni. Menukar sistem rekod sebuah syarikat tu memang sangat berisiko, sangat mahal dan boleh ganggu seluruh operasi. Inilah parit pertahanan atau mod yang paling kuat untuk lawan sebarang gangguan, termasuklah dari AI. Sekarang, jom kita guna kerangka ni pada beberapa nama besar. Tengok Microsoft, skor dia 9.5. Kenapa tinggi sangat? Sebab dia kuasai ketiga-tiga lapisan dan ada pula infrastruktur awan Azure. ServiceNow pun sangat padu. Tapi, cuba tengok Adobe, skornya cuma 5.5. Kekuatan dia banyak pada lapisan penglibatan yang cantik, yang mana, macam kita bincang tadi, adalah lapisan yang paling senang kena ganggu dengan AI. Okey, sebelum kita terlalu panik, seorang pelabur yang bijak akan sentiasa tengok sejarah. Betul ke ancaman ni sesuatu yang baru? Atau, adakah ini cuma ulangan reaksi berlebihan pasaran yang kita dah biasa tengok sebelum ni? Jom kita imbas kembali sekejap.
Awal tahun 2023, ingat tak? Ramai ramal AI generatif akan bunuh Google Search. Tapi apa jadi? Google serap teknologi itu dan bisnes dia tetap kukuh. Sama juga bila modal AI kos rendah muncul, ada yang risau ia akan jejaskan dominasi Nvidia. Sebaliknya apa jadi? Permintaan untuk chip Nvidia makin meletup. Sejarah ajar kita, jangan cepat sangat percaya naratif kiamat. Ayat ni memang tepat sekali. Bila panik, pelabur ni cenderung untuk tembak dulu, tanya kemudian. Maksudnya, mereka jual semua saham tanpa kira kualiti syarikat. Syarikat yang bagus pun kena jual sekali. Inilah masanya bayi dibuang bersama air mandian. Dan selalunya, di sinilah tersembunyinya peluang-peluang terbaik. Baiklah, kita dah faham ancaman dia. Kita dah ada kerangka untuk analisis dan kita dah tengok sejarah. Jadi, persoalan sekarang, siapa yang akan menang? Sebab dalam era baru ni, ia bukan lagi soal bertahan. Ia soal siapa yang berani pimpin perubahan. Inilah idea paling penting yang anda kena bawa balik hari ini. Gangguan AI ni, ia pasti akan berlaku. Jadi soalannya bukan lagi jika, tapi siapa. Syarikat mana yang sanggup ganggu diri mereka sendiri dulu sebelum orang lain buat untuk mereka. Siapa yang berani bina semula, bukan setakat pertahankan yang lama. Jadi, inilah senarai semak kalau kita nak cari pemenang masa depan. Pertama, cari syarikat yang kukuh di ketiga-tiga lapisan. Kedua, cari syarikat yang ada data unik yang orang lain tak ada. Dan yang paling penting, cari syarikat yang bijak ubah cara mereka buat duit. Dari charge setiap kepala kepada charge setiap penggunaan AI. Itulah model bisnes masa depan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini untuk difikirkan. Bila anda tengok portfolio anda atau mana-mana syarikat persirian, tanyalah diri sendiri, adakah mereka sedang membina jambatan ke masa depan ataupun mereka cuma sedang mempertahankan istana lama yang bakal runtuh? Jawapan kepada soalan itu, itulah kunci untuk membezakan antara peluang keemasan dengan perangkap berbahaya dalam misteri pasaran perisian kali ini.